Rosak, mengkal, buruk, tak masak, berulat, semua kita ada warranty. Bang, kat sini durian apa yang paling murah bang? Paling murah? Dekat sini kita ada paling murah durian kampung. Beli banyak RM6 je sekilo. Tapi kalau korang beli udang merah banyak RM10 sahaja sekilo. Sumpah. Inilah dia durian kampung RM6 sekilo kalau korang beli banyak. Yang ni diorang punya Musang King, yang ini Blackthorn, yang ini pula udang merah. Start berharga RM10 sekilo. Bang, kalau buah buruk macam mana bang? Rosak, mengkal, buruk, tak masak, berulat, semua kita ada warranty. Kita tukar semua yang rosak. Musang King 18 ada, 23 ada, yang ni 28. So sikit. Kalau Blackthorn 18, yang macam ni sebakul RM39. Nak makan kat sini boleh, nak bungkus bawa balik pun boleh. Musang King. Kalau korang yang mana peminat Musang King pun ada korang. Musang King. Lokasi dia ni tak jauh daripada Stadium Lakin tu. Sana tu Stadium Lakin, dekat sini je. Korang wheels je, bulat-bulat corner korang akan sampai. Inilah dia pot makan durian orang JB. Jangan lupa datang ke Durian Tok Man Lakin.